Okey, di depan saya sekarang ialah BYD Atto 3 yang versi facelift tahun 2026. Kalau tengok sekali pandang memang nampak sama saja macam yang sebelum ni, yang versi Ultra tu. Tapi kalau tengok ke sini, dia punya dekat bumper ni, bumper dia macam dia design daripada Celion 7. Jadi dia ada kelainan sikit lah dekat situ. Dan kalau tengok dekat tepi dia sama saja. Okey, kalau tengok dia punya tepi itu sama saja. Cumanya dekat bahagian belakang ni dia lampu dia ada kelainan sedikit lah. Dia ada macam crossing punya elemen dekat situ. Dan dia punya lampu dia ikut style macam Atto 2. Kalau tengok ni dia punya belakang sama sajalah. Cuma dekat bahagian diffuser belakang ni dia ada some sort of lampu spotlight belakang lah. Cuma jangan on lah time waktu malam, time tak hujan. Kalau hujan tak apa. Cuma kalau dekat belakang ni dia punya lampu dia lampu brake ketiga ni jenis POS begitu. Dan kalau tengok sekali pandang, dia punya bentuk lampu dia macam brand-brand ataupun model kereta China yang lain macam Haval H6 ataupun Jetour Dashing. Kalau tengok sini. Okey. Ini adalah variant premium yang mana inilah lagi satu model lah untuk C segmen SUV ni. Dia menggunakan pacuan tayar belakang. Okey, rear wheel drive lah. Bila pacuan tayar belakang, dia punya motor dia semua kat belakang dan dia punya charging port kalau front wheel drive punya dekat situ, premium dekat sini. Dan charging pun agak laju. Okey, DC AC fast charging. AC DC fast charging. Silap pula. Okey. Jadi memang ada kelainan, kita dapat bezakan lah lain antara rear wheel drive dengan front wheel drive. Kalau front wheel drive yang mana terdapat pada variant Ultra tu saja, dia punya charging ni kat situlah, dekat depan ni sama saja macam sebelum ni. Cumanya kalau untuk variant premium ni, dia mendapat frunk. Okay, kita akan buka nanti frunk tu. Okay, salah satu kelebihan lah kalau kereta ni pacuan tayar belakang. Kalau front wheel drive memang tak ada lah, sebab memang dia punya engine pula, dia punya motor elektrik dia dekat depan. Semua dah ada lah kat situ. Alright. Yang lain semua sama sajalah, kita dah pusing 360 darjah. Okey, kalau kita tengok ini dia punya frunk dia lah. Kalau kita buka, memang luas jugalah untuk memuatkan satu bag yang luggage yang kecil tu pun boleh, ataupun hand carry. Okay, kalau nak simpan kasut ataupun mungkin nak beli barang dekat pasar, barang-barang basah tu mungkin boleh kasih dekat sini lah. Ni dia punya okay. Jadi kita ni kat sini rim pun baru, 18 inci lah dengan tayar Continental 3550 R18V. Okay, ni adalah rim yang baru. Untuk variant premium ni, kita tengok dia punya boot belakang dia. Okay, boot belakang dia kalau tengok sini nampak macam rendah sikit kan. Tapi dia Okay, sebabkan rear wheel drive ni juga dia tak ada macam some sort of two-step punya configuration tau. Kalau macam sebelum ni, variant Ultra tu, dia ada two-step punya configuration. Maksudnya kita boleh tinggikan papan ni ataupun kita boleh rendahkan ke dalam lagi untuk dapatkan lagi banyak ruang kat sini. Dan kalau tengok dekat sini, dia punya tonneau cover built-in tak ada. Tapi Ultra punya yang low spec pun dibagi. Macam mana ni? Kenapa boleh jadi macam ni? Mungkin nak kena beli extra kot, macam iPhone. Kalau iPhone sekarang nak kena beli kepala charger sebab dia bagi USB kabel sahaja. Beginilah juga dengan tonneau cover pada Atto 3 ni. Tutup macam mana? Alright. Kalau tengok sini pun
Dulu punya model dia ada sisik-sisik ikan macam gitu. Lepas tu dia punya trim ni warna putih ataupun silver macam tu. Sekarang dia main warna hitam, warna gloss black macam gitu, piano black. Dia punya trim dia lagi kecil sikit daripada yang model sebelum ni, yang besar sikit tu, yang boleh main-main dengan sisik tu semua. Nampak lagi sleek dan lagi nice lah dekat sini untuk model yang terbaru ni. Okey, kita nak tengok pada bahagian dalam dia. Dalam dia lebih kurang je. Kita tutup dulu. On tingkap. Alright. Jadi inilah dia. Untuk model facelift ni memang kalau nampak perbezaannya pada steering Atto 3 2026 dia punya steering dia sama macam CL6 dengan Atto 2, dan saya boleh kata ini lagi proper daripada model sebelumnya yang Ultra tu, yang steering dia yang bulat tu. Ini lagi better lah, walaupun sebenarnya agak boring, agak boring dengan standard macam gini. Cumanya dia lagi better lah daripada yang sebelumnya. Dan kalau perasan dekat sini dia dah pakai signal kiri. Signal kiri. Okay. Dan column shifter, gear selector dekat sini. Okay. Samalah macam CL6 dengan Atto 2 dah sekarang. Lagi senang. Dan dia punya sistem operasi, infotainment system, dan juga dekat meter ni pun dah besar. Lagi besar skrin dia daripada sebelum ni yang kecil secok petak begitu. Dia lagi proper, dan sebenarnya ini lagi better lah. Kalau tanya secara peribadi, ini lagi better daripada sebelumnya. Cuma kalau tengok masih lagi ada lekuk-lekuk kat sini lah, sebab dia punya Dynasty series ni kan. Dan sini pun lagi clean, lagi ni. Kalau macam dulu macam ada wave-wave macam tu kan. Dari sini lagi clean, dia bukan Alcantara lah yang pasti. Dia macam suede punya material. Dan kalau pindah ke sini, aircon control biasalah, hitam dengan putih punya trim, benda-benda sama. Dan dia punya wireless charging setinggi 50 watt, siap dengan ventilation, menyejukkan telefon semasa pengecasan secara wireless. Ini dia punya cup holder. Ini part sama macam Atto 2 dengan CL6. Dia punya center console dia. Ini dia punya armrest dan juga sedikit storage kat sini. Ini dia punya rear view mirror. Head lining hitam. Alright. Tak ada lampu. Ini tak ada sunglass holder, tak ada. Lampu biasa. Kalau tengok dia punya ada panoramic sunroof dekat belakang. Inilah dia punya bentuk dia. Lebih kurang je macam model sebelum ni. Saya boleh kata model facelift ni dia lagi baik lah, walaupun dengan dia punya keunikan tombol pembuka pintu ni dengan Twitter speaker, window control, dan juga ada lagi gitar. Boleh main gitar tapi warna hitam. Dan lagi bagus lah sebenarnya. Dia lagi proper dan dia tak keterlaluan macam model yang tahun 2003 itu hari. Kalau tengok sini dia punya dia punya meter dia mengikut versi yang terkini lah, daripada C-Line 7 dan C ni semua. Dia semua ikut dia punya format dia macam gini. Jadi sedikit dah mengenai dashboard depan. Kita tengok pada bahagian belakang pula. Satu lagi. Sekarang tak kisah variant Ultra ataupun Premium, dia punya tingkap ni 2 lapis tau. 2 lapis. Bila 2 lapis ni dia lagi senyap lah, dan lagi kedap lah. Sepatutnya kita boleh dengar macam sekarang agak bising sikit dekat luar ni. Bila dia tutup, almost zero untuk kita dapat dengar. Masih dengar sikit-sikit lah, cuma dia lagi baik dia punya noise insulation dia.
Cuma itu lagi better lah untuk kita buat soundproofing, lagi sedap, lagi kedap bunyi. Sound daripada speaker tu dia lagi tendang lah. Okay, kita tengok pada bahagian belakang pula. Okay, mungkin kita try ketuk lah. Masih ting kosong. Ting kosong dan kita tengok pada bahagian belakang dia pula. Okay, ini dia punya bentuk dia lah. Okay, kita masuk dulu. Okay, dikatakan mungkin ada perubahan sikit lah sebabkan motor elektrik dia dekat belakang, jadi dia punya kedudukan dia macam tak berapa sangat lah. Kalau daripada segi keluasan tu untuk masa sekarang kita masih boleh kata just okay, tidaklah terlalu macam boleh melenju sangat, tapi masih boleh melenju ni kira okey lah. Dan kalau ikut naik hari-hari pun tak ada masalah dan anda tak perasan tu pun benda ni. Ini dia punya view dia. Sedikit lah perubahan yang dibuat pada Atto 3 facelift 2026 ni. Dia punya panoramic roof dan ni apa semua biasalah. Dan ada lampu ambient light, boleh menyala-nyala, flashing apa semua. Yang boleh tukar warna, warna merah, warna pink. Dan ni pun dia punya armrest biasa je. Dan kita ada rear aircon kat sini, cuma tak ada kontrol lah. Dia cuma mengeluarkan aircon saja. Dan juga kalau tengok dekat sini dia ada USB-A dan USB-C untuk charging. Dan yang sini USB-C charging ni dia lagi laju lah. Ini kedudukan saya. Jika duduk di bahagian belakang lah. Tengok dia punya headroom pun masih okey sebab saya punya ketinggian adalah 170. Cuma kalau tinggi sikit mungkin dalam 180, 109 akan ada masalah lah. Sebab dia kereta ni dia macam ni sikit kan. Dia macam slightly rendah sikit lah kan. Walaupun dia tinggi tapi dia punya bentuk bumbung tu. Okay, alright. Inilah dia interior review untuk BYD Atto 3 facelift 2026. Ini adalah sedikit sebanyak lah review ringkas lah, kurang review. Kita tidak terlalu detail ataupun terlalu teknikal. Kalau anda terlalu teknikal, anda boleh ke media otomotif yang tersohor di sana. Pada anda yang baru saja jumpa channel ni, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Pada anda yang ingin menyumbang, boleh anda menyumbang kepada Super Thanks di YouTube di bawah video, ataupun anda boleh salurkan sumbangan anda melalui Ko-fi. Terima kasih atas sumbangan anda dan juga sokongan anda. Kita akan berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.